Bismillahirrahmanirrahim. Iman dengan malaikat. Pada pasal yang telah lalu disebutkan bahawa masuk dalam percaya kepada Rasulullah itu bahawa percaya dengan rasul-rasul yang lain dan malaikat dan kitab dan hari kiamat dan kepada qada dan qadar adalah makna percaya kepada malaikat itu, bahawa kita iktikadkan malaikat itu ada yang dijadikan Allah daripada nur yang halus dan bahawa mereka itu bersih daripada dosa, memperbuat mereka itu akan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Tiada mereka itu laki-laki dan perempuan dan tiada khunsa, tiada makan dan minum, dan bilangan malaikat itu amat banyak, tiada yang mengetahui banyaknya. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah setengah daripada yang wajib kita ketahui nama-nama mereka itu. 10 malaikat. 1. Jibril, kerjanya membawa wahyu kepada segala nabi-nabi. 2. Mikail, diwakilkan untuk menurunkan hujan. 3. Israfil, diwakilkan dengan meniup terompet. 4. Israel, diwakilkan dengan mencabut nyawa. 5. Mungkar dan 6. Nakir, diwakilkan keduanya dengan soal dalam kubur. 7. Raqib dan 8. Atid, diwakilkan keduanya dengan menuliskan kebaikan dan kejahatan. 9. Ridwan, diwakilkan dengan menjaga syurga. 10. Malik, diwakilkan dengan menjaga neraka. Dan ada pula malaikat yang menanggung aras. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.